Semua dalam 1 minit daripada raw point clouds kepada keputusan rupa bumi akhir. 1. Menjana keputusan. Selepas penyuntingan model dan klasifikasi point cloud, klik hasil rupa bumi. Dayakan DEM dan laraskan resolusi mengikut keperluan anda. Hidupkan kontur dan laraskan interval, datum dan elevation annotation dan tandakan atau nyah tandakan dan buang garisan yang kontur tidak sah. Menghidupkan grid mata dan TIN dan tetapkan mod kepada standard dan pintar. Melaraskan jarak sampel mengawal spacing initial grid. Semak pratonton TIN masa preview. Semasa anda mengedit ground points, pratonton TIN dikemas kini dalam masa nyata menjimatkan anda daripada penjanaan berulang dan meningkatkan kecekapan. Setelah bersedia, klik OK untuk menjana hasil. 2. Melihat dan mengeksport. Untuk hasil rupa bumi yang anda hasilkan, anda boleh melaraskan saiz dan warna grid points. TIN juga menyokong paparan telus. Klik warna, hidupkan warna paparan mengikut ketinggian, kemudian tetapkan nilai ketinggian minimum dan maksimum anda. Anda juga boleh mengubah suai warna kontur. Di bahagian atas sebelah kanan tertingkap, klik Export Output, pilih format output anda dan klik OK. Ambil perhatian bahawa DJI Modify pada masa ini tidak menyokong pratonton DEM aplikasi. Anda perlu membuka folder results dan memuatkan fail dalam aplikasi GIS pihak ketiga seperti QGIS. Cubalah dan beritahu kami dalam komen.